Assalamualaikum and welcome back to podcast Mini Studio KVSB. Bersama kami lagi dalam episod Siri Khas yang menimbulkan pelbagai pandangan hebat tentang pendidikan dan kemahiran. Bersama saya lagi Nazatul Husna daripada Satu Divisi Teknologi Pengelolaan. Dan saya Syawal daripada 2 SBM Teknologi Maklumat. Dan bersama kami adalah hos anda pada hari ini. Ustaz, bisa kali ni siapa boleh kita berbual Saya rasanya siapa Tanya, kita akan bertemu dengan bukan seorang cikgu yang biasa. Dia adalah pensyarah dan juga mendapat gelaran doktor. Tak lain tak bukan. Bersama kami hari ini ialah Dr. Nur Azrin Syahari daripada UNICEF Bestari Jaya untuk menceritakan sedikit tentang environment berada di UNICEF. Kita silakan. Okay. Doktor, so untuk kami memperkenalkan diri, saya Syawal dan Husna. Okay. So doktor, saya nak tanya lah kan, boleh tak doktor tolong ceritakan tentang latar belakang doktor? Okey. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk podcast di KB 90 ni. Ad hoc punya jemputan. Okey, so saya sebenarnya dah lama bertugas di Universiti Selangor. Dah hampir lebih 19 tahun di Universiti Selangor. So saya merupakan ketua jabatan di Jabatan Kejuruteraan Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat di Universiti Selangor. Dan saya bidang saya belajar dalam bidang kejuruteraan bahan semasa peringkat ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Dan juga PhD dalam kejuruteraan mekanikal pengkhususan kepada composite material. So doktor ambil PhD dengan apa tadi? Ijazah sarjana dan juga PhD lah. So itu yang boleh dapat gelaran doktor tu. Okey. So nak tanya sikit lah, nak ambil dua CJ ni susah tak doktor? Sebenarnya tak susah pun. Kalau sebenarnya dia belajar ni, kalau you minat kan, dia kena ada ketekunan sikit lah kan. Minat dan bersungguh-sungguh, insyaAllah tak ada apa yang mustahil kan. So semua student boleh dapat lah CJ ni? Ya, semua boleh. Janji you ada minat dan bersungguh-sungguh lah nak belajar. Okey. So doktor, kami ada beberapa soalan yang kita nak tanya kepada doktor. So okey. Soalan yang pertama lah kan, apakah kemahiran yang paling penting pihak universiti cari dalam pelajar lepasan KV ni? Okey, so kalau kita tengok, memang kita tahu pelajar-pelajar dalam bidang daripada college vocational ni dia lebih memfokuskan kepada kemahiran kan. Betul. So you all belajar lebih kepada hands on. So memang kemahiran ni kita tak nafikan, pelajar-pelajar KV memang excellent lah. Okey, dalam kemahiran. Tetapi bila macam contohnya untuk universiti, apa yang penting bila kita nak ambil pelajar, first adalah kelayakan lah. Okay. Dia ada syarat-syarat kelayakan yang melayakkan boleh mohon atau tak sesuatu universiti tu. Betul. So kalau you melepasi kelayakan tu, sebenarnya kemahiran ni dia sangat kita boleh katakan kemahiran ni ada pelbagai. Satu adalah kemahiran yang pelajar-pelajar sendiri belajar. Contoh macam siapa tadi? Syazwan. Syawal belajar dalam bidang IT. Dan Husna pembinaan. So dalam kemahiran yang tu saya rasa anda berdua memang kita katakan kemahiran yang tu memang hebatlah. Okey. Cuma kemahiran lain bila pelajar-pelajar KV ni, bila soalan tadi apa kemahiran yang diperlukan oleh universiti, sebenarnya secara kalau nak kata compulsory ataupun wajib you kena ada kemahiran tu tak. Dia yang penting adalah kelayakan, layak ataupun tak untuk masuk universiti. Tapi kelebihan bila ada kemahiran tu, dia ada kelebihan ataupun kita panggil extra advantage lah, added advantage bila you masuk universiti. Selain bila awak sambung dalam kursus yang bidang yang sama, so kemahiran-kemahiran tu akan membantu awak punya proses pembelajaran di universiti. Contohnya untuk sesetengah subjek, ada contoh subjek projek,
subjek-subjek yang memerlukan design, contohnya apa yang you dah belajar dekat tu akan membantu untuk lebih memahamilah subjek-subjek di universiti. Selain daripada tu, kemahiran-kemahiran lain yang penting juga saya rasa yang bukan sebaik-baiknya adalah macam soft skill. Kemahiran soft skill ni macam contoh bila you all berdua ni jadi host kan. So ini adalah kemahiran komunikasi kan. Soft skill maksudnya komunikasi kan. Jadi bila di universiti akan ada banyak presentation, you kena present you punya projek. So you dah biasa berkomunikasi. Kemahiran teamwork, bekerjasama ataupun as a leader nak team ada yang nak jadi lead, sebab kita akan nilai juga. Dia ada task ataupun assignment yang mana pensyarah akan nilai you punya, adakah awak boleh bekerja dalam berkumpulan, adakah awak boleh lead the team. Itu adalah kemahiran-kemahiran lain yang kita nilai juga. So itulah maksudnya kemahiran ni it's not compulsory tapi sangat membantu bila berada di universiti. So universiti ni like kita tak kisahlah kita pandai kemahiran mana, sebenarnya kita perlukan soft skill juga dalam diri kita. Ya, dia sangat membantulah. Bila ada daripada awal dia nak bekerja nanti pun kan, interview semua tu sangat membantu. Kan tadi kita dah berat pasal kemahiran yang penting kan. Adakah pelajar KV ni layak atau tidak masuk ke universiti? Okey. Sebenarnya bila saya datang KV Sungai Buloh ni, saya study sikit dan tadi saya ada jumpa juga cikgu-cikgu di KV dan tanya sebenarnya apakah kelayakan yang ataupun kelayakan yang all ada kat sini lah. So saya difahamkan ada dua waktu itu. Satu adalah pelajar-pelajar yang daripada tingkatan 3 akan mengambil sijil vocational Malaysia, which is agak setara dengan SPM kan. Dan selepas daripada itu boleh menyambung diploma teknologi di sini kan. Dan saya juga buat sedikit check tadi, diploma teknologi ni adalah di bawah MQA dan MBOT. Betul. Kan? So kalau nak ikutkan memang layak lah, layak. So kalau macam saya sendiri di Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat, kita ada beberapa program lah yang agak bersesuaian untuk pelajar-pelajar Kolej Vocational Sungai Buloh. Contohnya adalah seperti program ijazah sarjana muda kejuruteraan. Kita ada kejuruteraan mechanical, which is yang saya rasa sangat dekat dengan pelajar-pelajar KV ni yang daripada bidang-bidang otomotif, pemesanan industri, welding kan. Itu semua adalah cabang dalam bidang mechanical. Dan juga satu lagi adalah kejuruteraan awam, which is yang related dengan teknologi bangunan. Dan kalau dan kita juga ada satu juga ijazah sarjana muda teknologi industri yang boleh juga dimohon lah. Dan kalau macam teknologi maklumat, kita ada fakulti IT, fakulti teknologi maklumat. Yang tu adalah related lah dengan pelajar-pelajar daripada yang ambil IT, mengambil IT nak sambung ijazah sarjana muda, memang layak lah, memang layak untuk memohon. Okay. Yang tuan doktor tahu, hari ni kan hari terbuka TVET yang menunjukkan bahawa semua student daripada luar, iaitu sekolah menengah yang luar akan datang ke KB untuk dapat penjelasan tentang apa itu KB kan. Okay. Dan at the same time, kalau doktor nampak ada juga pelajar KV yang lain akan datang kat sini untuk hari terbuka lah. So basically hari TVET ni adalah hari terbuka Kolej Vocational. Okay. So pada pandangan doktor dengan apa pandangan doktor dengan hari terbuka KBS ini? Dalam lepas doktor dah observe semua ni, apa pandangan doktor? Sangat baguslah. Okey, sangat bagus. Ini satu platform yang mengumpulkan industri dan juga universiti, dan juga saya tengok tadi ada projek-projek daripada student KV sendiri kan. So saya rasa ini satu peluang untuk semua pihak. Okey, contoh kalau pelajar KV sendiri dia nak tahu lebih lanjut tentang peluang-peluang dia melanjutkan pelajaran ataupun peluang-peluang pekerjaan di industri. So dia ada beberapa booth kat bawah tadi tu yang saya rasa sangat memberi manfaat lah untuk pelajar lebih tahu. Contoh saya rasa mungkin ada juga yang macam pelajar-pelajar, ada tadi saya jumpa parents yang
dia tak tahu pun, macam contoh Unicel tak tahu pun Unicel dekat je dengan KV Sungai Buloh ni, dekat Bestari Jaya tu, sangat dekat. So tu satu platform lah untuk memperkenalkan universiti dan industri, dan juga satu platform juga untuk kami sendiri mengenali dengan lebih dekat KV sendirilah. Macam saya tadi pun bila ni, okay, you all ada diploma di bawah MBOT dan you all ada SBM, so sebenarnya memang you all qualified lah ataupun layak untuk memohon ke Unicel. Okay. Nak tanya lah kan, since doktor pun kata doktor punya Unicel dekat Bestari Jaya, betul. boleh saya dapat tahu tak location secara rinci? Okay. Saya rasa di Bestari Jaya, kalau sebelum ni mungkin ada yang setengah mengenali Selangor Fruit Valley. Tahu? Okey, dia tak jauh pun daripada Selangor Fruit Valley. Oh, really? Sangat dekat. Dia cuma kalau menghala ke Ijuk Bestari Jaya ataupun nama lamanya adalah Batan Berjuntai, tu you akan nampak signboard Unicel dekat situ. Memang dia akan tulis. Akan nampak signboard Unicel, dia akan bawa ke situ lah. Okey, dan exit highway yang terdekat adalah highway Bukit Tagar dekat situ. Kalau turun highway Bukit Tagar memang dan menghala ke Ijuk Sungai Buloh tu, dia akan nampak Unicel di tepi jalan je. Yang ada papan besar Unicel, right? Okay. Sebenarnya Unicel ni ada dua kampus. Satu lagi adalah di Shah Alam Section 7. Cuma di sana ada fakulti yang berlainan, fakulti perniagaan dan juga fakulti sains kesihatan dan juga postgraduate studies. Tapi macam fakulti kejuruteraan, fakulti IT tu di Bestari Jaya. So sangat dekat lah. So siapa yang stay berdekatan dengan KV ni bolehlah datang ke Unicel. Boleh. Even itulah mungkin nanti later, sebab tahun ni kita punya convo dah lepas bulan 9. So masa bila kita buat hari terbuka, bila kita buat convocation, orang luar semua welcome to come lah. So student KV boleh datang untuk boleh. So kita doktor pun dah dekat Unicel. Puan pun dah doktor pun dah office KV ni. Apa yang doktor dapat office ni? Apa perbezaan antara KV dan juga Unicel? Perbezaan dari segi environment ke environment. Kita punya kalau untuk pelajar, saya rasa di college vocational ni, tadi saya difahamkan juga oleh seorang guru, dia nak kata sekolah tak sekolah sangat, tapi nak kata college tu you still ada peraturan dia kan. Kalau duduk di asrama terikat dengan asrama, dan mungkin kalau ke kelas tu masih ada peraturan pemakaian semua. Adakah bebas? Tak kan. Dan kawasan environment KV ni saya rasa lebih seakan-akan sekolah lah, betul tak? Betul. Tapi kalau di universiti environmentnya lebih kita nak kata agak bebas sedikit lah. Maksudnya tiada peraturan yang masih ada peraturan tapi tak seketat. Maksudnya kalau you pergi kelas, pemakaian hanya mematuhi peraturan pemakaian, tak adalah kena pakai uniform ke pergi kelas. At least dia betul-betul alright lah kan. Dia sopan dan bersesuaian. Dan juga asrama pun ada peraturan di asrama, tapi ada pilihan untuk duduk di luar. Dan kita tak adalah, maksudnya di sini adakah ada waktu-waktu untuk waktu you kena turun study? Ada kan. So kalau di universiti tu semua adalah terpulang kepada diri sendiri. Yang penting you kena datang kelas, balik kelas. Itu satu cabaran lah di universiti. Disiplin sangat penting lah satu. Kena ada disiplin yang kuat dan kena ada, saya rasa macam pelajar-pelajar sekarang, satu yang kita risau adalah yang jangan mudah terikut-ikut kawan ataupun terpengaruh lah. Sebab you bebas. Jadi bila kadang-kadang kita balik malam, kawan main game, you pun main game kan, kawan tak study, kena pandai memilih kawan lah. Jadi cabaran di universiti tu lebih hebat sedikit lah. Jadi memang kena pandai-pandai bila masuk universiti, kena tahu apa tujuan dia berada di universiti. Tujuan utama pastilah nak belajar dan memperolehi sijil tu kan, nak dapat degree.
nak dapat diploma. So itu tujuan utama. Tapi dalam masa yang sama tak ada masalah you nak berkawan, nak bermain. Yang paling penting adalah pandai membahagikan masa lah. Itu saya setuju dengan doktor untuk Kalau membagi dari masa tu. segi silibus tu doktor macam mana doktor perbezaannya? Syllabus, okey. Kalau ini sepanjang pengetahuan saya je lah ya. Boleh. Kalau macam di sekolah, kalau you belajar satu subjek tu, itu adalah satu subjek untuk sepanjang tahun. Betul tak? Kan? Kalau macam you ambil SPM atau SDM pun you belajar bahasa Melayu, tahun ni belajar bahasa Melayu, tahun depan pun you belajar bahasa Melayu juga. Betul. So then baru you sit for the exam lah kan, SPM. Tapi di universiti kita setiap semester adalah subjek-subjek yang berlainan. Okey, jadi contohnya macam kalau berada di universiti selama 4 tahun, contoh untuk program kejuruteraan tempohnya adalah 4 tahun. So kita ada di Unisel kita ada 1 tahun kita ada 3 semester. Okey, 2 semester kita bagi semester panjang dan 1 adalah semester pendek. So setiap semester tu you ada subjek-subjek like dalam 4 atau 5 subjek untuk semester panjang yang awak semua kena ambil lah, kena belajar dalam tempoh 14 minggu. Belajar dalam tempoh 14 minggu, ambil exam. Lulus dan continue semester seterusnya. So itu dari segi pembelajaran lah, maksudnya kena kecap lah dengan syllabus tu. Dan kebiasaannya syllabus tu akan bertambah lebih sukar sedikit bila dah masuk tahun 2, tahun 3, tahun 4 lah. Itulah kemahiran kan? Kemahirannya. Okey. So nampaknya kita dah penghujung podcast kita pada hari ini. So apakah harapan doktor daripada pihak universiti lah kan, dan untuk pelajar kolej vocational dan penonton yang kita tengok podcast kita pada hari ini? Okey, harapan kalau dari pihak universiti sendiri, of course kita mengharapkan agar pelajar-pelajar ni pembelajarannya tak terhenti setakat di kolej vocational kan. Mungkin ada yang selepas tu dia bercadang untuk bekerja, tak ada masalah, tapi mungkin selepas tu dia boleh memikirkan untuk menyambung pelajaran juga. Dan mungkin ada setengah yang macam nak terus sambung belajar kan. So sekiranya ada yang berminat untuk menyambung pelajaran, so kita sangat we welcome lah, okay, untuk kita consider Unisel sebagai salah satu pilihan untuk pelajar-pelajar KV menyambung pelajaran. Okey. Lagi satu soalan lah. Untuk pelajar yang KB kita ada KB iaitu 2 DVM, iaitu akhir semester untuk diploma lah. Okay. So kalau diorang nak apply Unisel ni macam mana? Okey, boleh pergi ke website Unisel. Kita ada pelajar-pelajar boleh mohon secara online. Boleh, okay? Isi saja di situ. Ada apply online di situ dan boleh pilih program-program mana yang diminati lah. So nanti Unisel akan panggil untuk interview. Dia ada, saya tak silap saya hanya ada beberapa kursus saja yang memerlukan interview. Yang lain kalau layak terus kita akan tawarkan. Kita akan buat semakan dan kalau layak terus akan mendapat Tanyalah, tawaran. Unisel ada ke yang ambil untuk second intake macam kalau college vocational, kalau kita tak dapat course yang kita nak, kita akan dapat tawaran second intake in case yang first intake tu dia tak nak. Okey, biasanya setahu saya dia sama ada, biasanya kalau bila you all minta dalam list tu kita akan letakkan beberapa pilihan kos kan. So kalau tak ditawarkan untuk kos pertama, mungkin kita akan tawarkan kepada pilihan yang kedua atau ketiga. Tetapi sekiranya katakanlah tak berjaya, dia tidak ada second atau third intake, tapi boleh mohon lagi untuk semester yang seterusnya tu. Boleh tak, bukan rayuan, just mohon balik. Mohon balik. Dia cuma the age lah yang gap akan be different sikit lah kan. Cuma dia akan masuk the next semester lah. Tapi di Unisel kita punya semester setakat ini memang kita offer 3 semester setahun, which is April, intake August dan juga intake November. So coming ni besok adalah pendaftaran untuk pelajar baru semester November lah. Jadi kalau macam ada yang baru habis tak sempat nak mohon semester November, so boleh mohon untuk semester April. For next year, right? Next year semester April. Yeah. Okay.
Terima kasih doktor atas perkongsian yang bermulai. Mungkin dengan apa yang doktor bicarakan hari ni boleh dapat masuk ke hati diorang lah. Untuk diorang ni kan. Okay. So untuk episod seterusnya kita akan bersama dengan pihak universiti lain iaitu UniKL yang akan ceritakan tentang environment universiti juga. So Saya Una dan rakan saya Syawal mengucapkan ribuan terima kasih atas penonton yang menonton podcast mini Studio KBSD bersama Suara Pelajar. Suara Inovasi. Assalamualaikum. Dia adalah apartment punya style. Oh. Dia bukan hostel biasa, dia macam rumah hostel, satu rumah tiga bilik. So dia dapat 3 student lah inside. satu bilik 2 atau 3 orang lah. Dia okay. ada 6 orang ataupun 9 orang punya dalam satu rumah. Tapi dia memang apartment punya style. So yang for yang duduk asrama dan for apartment student ni, dia duduk dalam satu bilik tu same course or can be berbeza-beza? Macam-macam. Kadang-kadang campur, depends. Saya tak pasti sangat Rules dia lah. pengurusan asrama tu sama ada dia letak ikut dia randomly ataupun kadang-kadang bila you daftar sesama kawan-kawan kan, so okay masuk bilik yang sama. Letak yang sama. Macam tu pun ada So juga. tips nak duduk sama Jangan daftar. register sama-sama kan.